Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menggunakan alih-alih kumpulan daripada saya Muhammad Fitri bin Azmi, metric number 290612, Salmi Suhana binti Mokhtar 290710, Aifa binti Asri 290561 dan akhir sekali Muhammad Huzlin bin Abdul Qudus 290617. Bagi merangkapkan tugasan yang telah diberikan, kami telah menembuas seorang tokoh yang mempunyai pengalaman yang begitu luas dalam bidang pelaksanaan dasar sama ada di peringkat negeri maupun organisasi. Beliau adalah Encik Muhammad Syarul bin Harun, seorang pegawai tadbir dan diplomatik grade M11 yang kini menggalas jawatan sebagai Timbalan Pengarah Pengurusan di Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Negeri Pulau Pinang. Sedikit latar belakang mengenai beliau. Beliau telah berkhidmat di perkhidmatan awam ini hampir 20 tahun. Sepanjang perkhidmatan beliau telah menggalas beberapa tanggungjawab penting di beberapa agensi kerajaan, sekaligus mengukuhkan kepakaran dan pengalaman beliau dalam bidang pentadbiran awam ini. Permulaan kejayaan beliau telah bermula tugas di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang di Unit Perancang Ekonomi Negeri dan Kerajaan Tempatan. Semasa berada di sini, beliau telah terlibat secara langsung dalam perancangan pembangunan ekonomi negeri dan pelarasan dasar. Dari pengalaman berdasarkan pengalaman awal beliau dapat menjadi batu loncatan pada beliau dalam meningkatkan lagi kepakaran dan pengalaman beliau dalam bidang pelaksanaan dasar. Seterusnya, beliau telah berpindah ke Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang yang menggalas jawatan sebagai Ketua Unit Kewangan. Di sini beliau telah melaksanakan dasar dengan mengukuhkan lagi pengurusan kewangan organisasi itu sendiri, selain memastikan tadbir urus dilaksanakan secara tulus, cekap dan berintegriti. Seterusnya, beliau telah berpindah ke Jabatan Pengangkutan Jalan sebagai Ketua Bahagian Kanan Keselamatan Jalan Raya dan Korporat. Di sini, beliau telah memperluaskan lagi kepakaran dalam aspek keselamatan jalan raya, pengurusan strategik dan pengorganisasi melalui pelaksanaan dasar yang telah beliau laksanakan. Terusnya, penglibatan Encik Syarul dalam pembuatan dasar. Sepanjang beliau dalam perkhidmatan sektor awam ini, beliau telah terlibat secara langsung dalam pembentukan dan pelaksanaan pelbagai dasar kerajaan di peringkat pentadbiran. Beliau telah menerangkan bahawa setiap dasar yang digubah mempunyai skop pelaksanaan yang berbeza mengikut peringkat pentadbiran. Di sini terdapat 3 peringkat bentuk pentadbiran, iaitu di peringkat persekutuan, peringkat negeri dan peringkat kerajaan tempatan. Di peringkat persekutuan, pelaksanaan dasar dilakukan secara menyeluruh di seluruh negara. Ini bertujuan untuk menyeragamkan lagi matlamat yang disasarkan oleh kerajaan bagi dapat dicapai oleh semua masyarakat di negara ini. Manakala di peringkat negeri, pelaksanaan dasar ini diselaraskan oleh Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Peranan yang dimainkan oleh Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri ini adalah untuk memastikan setiap pembangunan dapat disesuaikan dengan keperluan dan keutamaan negeri tersebut. Manakala di peringkat kerajaan tempatan pula, Encik Syarul telah menerangkan bahawa dasar yang dilaksanakan ini diterjemahkan kepada pelaksanaan yang lebih dekat dengan masyarakat. Ini bermaksud dasar yang dilakukan itu
melihat kepada sektor atau golongan peringkat bawahan daripada rakyat, iaitu melalui penyampaian perkhidmatan, pembangunan infrastruktur, pembangunan bandar serta kebajikan komuniti di peringkat tempatan tersebut. Selain itu, ianya juga telah disemakan dengan perbagaan dasar ini memberikan fokus utama, iaitu pelaksanaan dasar di peringkat program negeri, perancangan pembangunan berdasarkan keutamaan negeri, manakala pemantauan dan penilaian pelaksanaan dasar tersebut. Assalamualaikum. Saya Salmi Suwana binti Mukhtar, nombor matrik 290710. Seterusnya akan membentangkan berkaitan cabaran utama dalam pelaksanaan dasar. Seperti yang dijelaskan oleh Encik Syarul, cabaran utama yang dihadapi oleh organisasi dalam pelaksanaan dasar adalah ketidakpuasan hati oleh pihak yang terlibat dengan dasar tersebut. Ini kerana selalunya setiap dasar baru akan membawa perubahan terhadap amalan dan prosedur kerja sedia ada. Perubahan ini menimbulkan rasa kurang selesa kerana ia melibatkan kawalan yang lebih ketat atau perubahan kepada rutin harian. Sebagai contoh, pelaksanaan kawalan dalaman seperti amalan kapul dan penggunaan sistem transaksi touch and go. Tujuan dilaksanakan adalah untuk memperkemaskan pengurusan melalui penggunaan sumber yang lebih efisien dan memastikan tiada unsur penipuan dalam tuntutan perjalanan. Namun begitu, pelaksanaan dasar yang dilakukan ini menerima pelbagai reaksi negatif pada peringkat awal oleh pengguna atau kaki tangan yang terlibat secara langsung. Langkah kawalan ini turut menerima tentangan daripada sebahagian pihak. Menurut Encik Syarul, hal sedemikian merupakan perkara yang lazim dalam pelaksanaan dasar kerana setiap dasar baharu tidak terlepas daripada pelbagai kritikan dan perubahan sering menuntut penyesuaian daripada semua pihak. Seterusnya adalah cabaran mengimbangi kepentingan pelbagai pihak. Antara cabaran utama dalam melaksanakan sesuatu dasar ialah tekanan yang datang daripada pelbagai pihak. Selain daripada rasa kurang berpuas hati terhadap perubahan, beliau turut berkongsi bahawa terdapat segelintir individu yang menggunakan pengaruh pegawai lain bagi mempengaruhi pandangan warga organisasi supaya tidak menyokong dasar yang dicadangkan. Lebih mencabar lagi, ada juga permintaan khusus daripada segelintir pihak cuba mempengaruhi pihak pengurusan agar dasar yang telah dicadangkan itu tidak diteruskan atau pelaksanaannya ditangguhkan. Tekanan-tekanan ini memerlukan pemimpin bertindak secara profesional, berpegang teguh kepada prinsip tadbir urus yang baik serta membuat keputusan berdasarkan kepentingan organisasi dan dasar kerajaan. Bukannya dipengaruhi oleh kepentingan individu atau kumpulan tertentu. Menurut Encik Syarul lagi, ketegasan, integriti dan komunikasi yang berkesan merupakan elemen penting bagi memastikan sesuatu dasar dapat dilaksanakan dengan jayanya. Seterusnya adalah kekangan bajet atau tenaga kerja dalam pelaksanaan dasar. Jelas Encik Syarul, terdapat dasar yang memerlukan peruntukan kewangan yang besar kerana melibatkan pembangunan infrastruktur, penyediaan kemudahan baru, penambahan aset serta pengambilan anggota, contohnya dalam pelaksanaan inisiatif penubuhan UTC. Terdapat juga dasar yang boleh dilaksanakan tanpa memerlukan sebarang peruntukan tambahan kerana ianya hanya melibatkan penambahbaikan proses kerja, penyusunan semula struktur organisasi atau pengukuhan sistem pengurusan dalaman.
Berdasarkan pengalaman beliau, kebanyakan dasar yang pernah dilaksanakan lebih tertumpu kepada penambahbaikan pengurusan dan pentadbiran organisasi. Oleh itu, pelaksanaannya tidak memerlukan bajet atau peruntukan kewangan yang khusus. Sebaliknya, kejayaan dasar tersebut lebih bergantung kepada komitmen warga kerja, kerjasama antara bahagian serta keberkesanan penyelarasan dalam organisasi. Cabaran menyeimbangkan dasar dengan kehendak masyarakat. Berdasarkan pengalaman Encik Syarul, konflik yang besar antara pelaksanaan dasar dengan kehendak masyarakat jarang berlaku. Namun, beliau mengakui terdapat keadaan tertentu apabila kehendak atau permintaan individu tidak dapat dipenuhi. Ini disebabkan pihak pengurusan perlu mematuhi dasar, peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Setiap keputusan perlu dibuat berlandaskan prinsip tadbir urus yang baik tanpa dipengaruhi oleh desakan atau kepentingan mana-mana pihak. Setiap dasar yang digubal adalah demi kepentingan awam. Beliau turut menegaskan bahawa sebagai penjawat awam, setiap tindakan hendaklah berpandukan kepada dasar yang berkuat kuasa serta kepentingan organisasi dan negara. Apabila sesuatu permintaan tidak dapat dipenuhi, pihak yang terkesan perlu diberi penjelasan yang jelas dan telus supaya mereka memahami rasional setiap keputusan yang dibuat itu. Penjelasan yang baik bukan sahaja dapat mengurangkan rasa tidak puas hati, malah membantu meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap kredibiliti institusi kerajaan. Saya Aifa binti Asri, matrik nombor 290561. Seterusnya adalah pengaruh birokrasi dan struktur hierarki dalam proses pembentukan dasar. Menurut beliau, setiap dasar perlu melalui beberapa peringkat kelulusan sebelum boleh dilaksanakan. Proses ini melibatkan penyediaan kertas kerja dan pembentangan kepada pihak pengurusan. Kelulusan daripada pihak atas penting bagi memastikan pelaksanaan dasar berjalan dengan lancar. Beliau juga menjelaskan bahawa terdapat dua pendekatan dalam pembentukan dasar, iaitu top-down dan bottom-up. Namun, beliau lebih cenderung kepada bottom-up kerana pegawai bawahan lebih memahami keperluan dan cabaran sebenar di lapangan. Oleh itu, pandangan mereka dapat membantu menghasilkan dasar yang lebih praktikal dan berkesan. Selain itu, setiap cadangan perlu melalui struktur hierarki bermula daripada pegawai bawahan dan disemak oleh penyelia dan seterusnya dibawa kepada pengurusan tertinggi. Untuk kelulusan proses ini memastikan setiap dasar diteliti dengan baik sebelum dilaksanakan. Kepentingan maklumat dan data dalam pembentukan dasar. Maklumat dan data memainkan peranan yang penting dalam pembentukan sesuatu dasar. Bagi dasar di peringkat persekutuan, data yang lengkap dan sahih diperlukan bagi memastikan setiap keputusan disokong oleh bukti serta kajian yang sistematik. Sebagai contoh, cadangan untuk pembukaan sebuah UTC memerlukan analisis terhadap taburan penduduk, lokasi yang sesuai dan keperluan masyarakat. Manakala di peringkat organisasi, penggunaan data lebih fleksibel dan bergantung kepada keperluan semasa. Keputusan boleh dibuat berdasarkan maklumat dalaman seperti peruntukan kewangan, sumber organisasi dan keperluan operasi. Contohnya, organisasi boleh menggalakkan amalan carpool bagi mengurangkan kos walaupun penggunaan kenderaan sendiri dibenarkan. Hal ini menunjukkan bahawa data membantu menghasilkan keputusan yang lebih cekap, praktikal dan berkesan. Tempoh pengumpulan data bergantung pada skala pembentukan dasar, iaitu kepada skop, kompleksiti dan jenis dasar yang ingin dibangunkan. Bagi dasar di peringkat organisasi, maklumat biasanya telah tersedia dalam rekod dalaman dan hanya memerlukan semakan serta pengesahan. Namun, bagi dasar yang lebih besar seperti peringkat nasional, proses pengumpulan data mengambil masa yang lebih panjang kerana melibatkan kajian terperinci serta kerjasama daripada pelbagai agensi berkaitan seperti Jabatan Perangkaan. Proses ini penting bagi memastikan keputusan yang dibuat berdasarkan data yang sahih
tepat dan relevan supaya dasar yang dibentuk lebih berkesan. Cabaran dalam mendapatkan dan mengurus input pihak berkepentingan. Cabaran utama dalam pembentukan dasar bukanlah untuk mendapatkan input daripada pihak berkepentingan, tetapi mengurus perubahan maklumat dan keperluan yang berlaku sepanjang proses perbincangan. Pembentukan dasar merupakan proses yang dinamik kerana cadangan awal boleh berubah berdasarkan maklum balas daripada pelbagai pihak. Sebagai contoh, semasa perancangan pembukaan UTC di seberang perai, keperluan sumber manusia berubah selepas beberapa siri mesyuarat dan sesi libat urus. Walaupun perubahan ini mengambil masa, proses penambahbaikan penting bagi memastikan dasar yang dibentuk lebih menyeluruh, praktikal dan memenuhi keperluan semua pihak. Peranan dan penglibatan pengurusan tertinggi dalam proses dasar. Menurut beliau, pembukaan UTC dilaksanakan melalui pendekatan top-down iaitu keputusan awal dibuat oleh pengurusan tertinggi berdasarkan keperluan strategik sesuatu kawasan. Selepas itu, pasukan pelaksana akan merancang aspek operasi dan sumber yang diperlukan. Penglibatan kementerian dan agensi berkaitan penting bagi mengenal pasti keperluan sebenar serta memastikan penyelarasan berjalan dengan baik. Namun, perubahan maklum balas daripada pihak berkepentingan menyebabkan perancangan seperti sumber manusia, kos dan pelaksanaan perlu dikemaskini dari semasa ke semasa. Keberkesanan pelaksanaan dasar di lapangan. Cabaran utama dalam pelaksanaan dasar ialah tahap penerimaan daripada pihak yang terlibat dan masyarakat. Setiap dasar yang diperkenalkan biasanya akan menerima pelbagai reaksi sama ada sokongan ataupun bantahan. Di peringkat organisasi, cabaran ini lebih mudah diurus kerana pegawai dan kaki tangan perlu mematuhi keputusan yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan. Namun, bagi dasar yang melibatkan masyarakat umum, cabarannya lebih kompleks kerana setiap pihak mempunyai pandangan dan kepentingan yang berbeza. Contohnya, isu berkaitan kadar tol dan pinjaman PTPTN yang sering menjadi perdebatan kerana terdapat pihak yang menyokong perubahan untuk mengurangkan beban rakyat, manakala pihak lain menekankan keperluan menjaga kestabilan kewangan negara. Oleh itu, setiap perubahan dasar perlu disertakan dengan penjelasan yang jelas, telus dan berasaskan fakta supaya masyarakat lebih memahami tujuan sesuatu dasar serta meningkatkan penerimaan terhadap pelaksanaannya. Assalamualaikum. Saya Muhammad Buzrin bin Abdul Kudus. Saya akan menerangkan cabaran dalam membuat dan melaksanakan dasar hasil dari temu bual bersama Encik Syahrul bin Harun, iaitu membincangkan cabaran pengukuran kejayaan dasar, peranan teknologi, pengaruh komunikasi dan faktor-faktor yang menyumbangkan kepada kejayaan pelaksanaan dasar dalam organisasi awam. Berikutnya adalah cabaran mengukur kejayaan dasar yang merangkumi petunjuk prestasi utama KPI. Menentukan KPI yang tepat adalah cabaran utama. Ia mesti benar-benar mencerminkan kebersanan dasar. Penilaian perlu merangkumi tahap pematuhan, kebersanan di lapangan, maklum balas pihak berkepentingan dan impak kepada organisasi serta masyarakat, dan mempunyai jangka pendek yang merangkumi produktiviti, penyimatan kos dan pengurangan aduan. Untuk jangka panjang pula, menentukan perubahan budaya kerja, sikap dan sistem penyampaian. Peranan teknologi dalam pelaksanaan dasar memberi manfaat dari segi pendigitalan, urusan pentadbiran, pengurusan data yang sistematik, pemantauan pelaksanaan secara cekap, penyediaan laporan yang cekap dan tepat, dan perkongsian maklumat antara agensi. Untuk pengaruh komunikasi terhadap pelaksanaan dasar, komunikasi yang jelas dan berkesan memastikan objektif serta rasional dasar difahami oleh semua pihak yang terlibat. Antara komunikasi yang berkepentingan adalah komunikasi satu hala, mengurangkan salah faham dan konflik, meningkatkan kefahaman terhadap dasar, mengelakkan penyebaran maklumat tidak tepat. Yang kedua adalah komunikasi dua hala, mendengar maklum balas pihak berkepentingan, mengenal pasti isu di lapangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dan untuk kesan keseluruhan, dapat meningkatkan penerimaan dan sokongan
mempercepatkan tindakan penambahbaikan dan memastikan pelaksanaan yang lancar. Hasil rumusan temu bual bersama Encik Syahrul, kejayaan sesuatu dasar bergantung kepada gabungan faktor-faktor utama berikut. Yang pertama adalah KPI yang tepat, mengukur kebersanan dasar secara nyata. Yang kedua, pemantauan berterusan, penilaian dan penambahbaikan secara konsisten. Yang ketiga, penggunaan teknologi dapat meningkatkan kecekapan dan pentadbiran. Yang keempat, komunikasi berkesan, iaitu jelas, telus dan melibatkan semua pihak. Dan yang terakhir adalah kepimpinan berintegriti, kerjasama organisasi dan masyarakat. Dasar yang dirancang dengan teliti, disokong oleh teknologi, dipantau secara berterusan serta dilaksanakan melalui komunikasi yang berkesan, akan lebih berupaya mencapai objektif dan memberi manfaat kepada organisasi serta masyarakat. Sekian, terima kasih.